Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini misal yang keempat, iaitu misal tabayun. Jadi kaedahnya, inilah kaedahnya, dan jika ada tabayun antara kedua-duanya, maka salah satunya didarab dengan satu lagi, lalu hasilnya didarab dengan asal masalah, dan yang didarab dengan asal masalah itulah dinamakan juz'u as-saham. Jadi untuk kita dapatkan al-mahfuz, kita tengok pertama mula-mula kita perhatikan dia punya ru'us dan sahamnya. Jadi yang pertama ni akhul li umin, dia punya ru'us 3, dia punya saham 2. Jadi 3 dengan 2 berlaku tabayun. Jadi caranya kita ambil jumlah ru'us. Kita ambil jumlah ru'us. Kita jadikan dia sebagai al-mahfuz awal. Lepas tu kita beri kumpulan yang kedua, ada 2 ini ru'usnya 2. Kita tengok dia punya sahamnya 3, ini pun sama tabayun. Jadi kita ambil jumlah ru'usnya, letak di sini. Jika dia al-mahfuz al-thani. Jadi lepas tu kita tengoklah nisbah antara al-mahfuz ni. 3 dengan 2 ni bukan tawafuk, dia tabayun juga. Maka caranya kita darab. Kita darab 3 darab 2. Maka dapatlah 6 lah. 6 ni dipanggil juz'us saham. Juz'us saham. Dan 6 ni adalah asal masalah. Kemudian darablah 6, kita darab dengan 6. 6 darab 6 dapat 36. Jadi inilah 36 adalah angka yang kita rujuk untuk mengesahkan masalah. Jadi untuk kita dapatkan angka bulat, angka bulat lah bagi setiap waris. Tadi ini semuanya kita darab dengan juz'us saham. Jadi 1 darab 6 sama dengan 6. 2 darab 6 sama dengan 12. 3 darab 6 sama dengan 18.